bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Satu doa yang kita selalu digalakkan untuk baca ketika bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha mengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan Engkau suka juga untuk mengampunkan. Dan afu ni dia lebih tinggi daripada ghafar. So istighfar, minta ampun pada Allah. Ghafur ni adalah mengampunkan, tapi afu ni diampunkan dan dipadam semua rekod kesalahan pun dipadamkan. Kan Allahumma innaka afu, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau suka mengampunkan, fa'fu anna, maka ampunkan aku ya Allah. Doa yang kita selalu digalakkan untuk baca. Dan semalam ni saya dengar satu talk daripada Syekh Yasir Qadhi. Dia ceritakan pasal bulan Ramadan ni, betapa bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan Allah ini, di antara ciri Allah ni, Allah sangat suka untuk mengampunkan. Allah sangat suka mengampunkan. Yuridu an yatuba ilaikum. Allah sangat suka, Allah hendakkan untuk kita minta ampun dan kita bertaubat kepada Dia. Adakah Allah tak tahu kita akan buat silap? Allah tahu manusia ni akan buat silap. Kalau kita ingat dalam surah Al-Baqarah kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu kepada malaikat, Allah akan jadikan khalifah kita manusia atas muka bumi ni. Dan malaikat dah tanya dengan Nabi, malaikat tanya dengan Allah. Malaikat tanya, adakah kamu akan menciptakan mereka yang akan membuat fasad, akan menumpahkan darah? Orang yang akan buat kesilapan atas muka bumi ni. So Allah sudah tahu, malaikat semua pun tahu, manusia kita memang akan buat silap, kita memang akan merosakkan benda, kita akan buat silap. Itu nature manusia. Allah, dia tidak cipta manusia untuk jadi perfect. Allah tak cipta manusia untuk tidak buat silap. Allah sudah ada malaikat, dan Allah cipta kita untuk jadi manusia. Dan ciri manusia ni adalah kita akan buat silap. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertaubat daripada kesilapan dia. So kita mungkin betul banyak buat silap yang kita dah buat. Inilah masa dia. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita memohon maghfirah Allah. Dan kita ingat, kalau kita nak doa kita makbul, di antara cara untuk dapat doa yang makbul adalah dengan kita istighfar dengan Allah. Kita istighfar dengan Allah, Allah akan makbulkan doa kita, insya-Allah. So ini pun jaminan Allah. So sama-sama kita minta kepada Allah ampunkan dosa kita. Dan saya doakan kepada semua yang mendengar ni juga, semoga Allah ampunkan dosa saya dan dosa semua yang mendengar ni, insya-Allah. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik sempena Ramadan kali ini, insya-Allah.